Depa ni yang kena kata makcik, depa lambat. Kehidupan Saif Andika Muhammad Nizam 2 tahun yang sebelum ini lincah dan aktif kini berubah sekelip mata sejak dia disahkan mengidap leukemia Mac lalu. Sejak itu juga, ibu bapanya terpaksa menumpukan perhatian kepada anak bongsu dari dua beradik itu selain buntu memikirkan masalah kewangan apabila terpaksa berulang-alik ke hospital setiap bulan. Bapanya Muhammad Nizam Musa 35 tahun berkata, pada mulanya dia dan isteri Nur Syafarina Ibrahim 36 tahun tidak dapat menerima hakikat yang anak mereka menghidap penyakit itu, namun lama-kelamaan mereka dapat terima. Katanya segala-galanya bermula apabila Saif Andika kerap demam serta batuk dan keadaan itu berlarutan sehinggalah dia dan isteri membawa anak mereka ke klinik kesihatan Kuala Kedah pada 15 Mac lalu. Muhammad Nizam berkata, ketika itu anaknya perlu segera dirujuk ke Hospital Pulau Pinang dan menjalani rawatan kemoterapi di sana. Katanya selepas lebih sebulan berada di HPP, anaknya dibenarkan pulang dan seterusnya menjalani pemeriksaan kesihatan di HSP setiap 2 kali sebulan. Katanya saya sudah menjalani lebih 10 kali kemoterapi dan masih meneruskan rawatan di HSP.